Okey, hari ni kita nak balik kampung. Surprise lah sebenarnya, tak tahu pun. Kita orang kalau menghala ke arah utara, memang akan singgah dekat kedai ni. Tak tahulah apa nama kedai tadi ya. Tak tahulah apa nama dia, tapi dia dekat dengan landasan kereta api. Sedap. Okay, sekarang ni kami nak on the way ke Perak dah. Jangkaan kalau tengok Waze tadi dah 2 jam setengah. Tapi kalau tengok Channel Seni Madu 4 jam ada. 4 jam okay. Alright, bye bye. Sebenarnya kita baru je keluar pada kedai makan tadi kat situ. Lepas tu ada orang lelong pula kat sini, kat bus stop ni. So berjalan lah kita. Alright, sekarang dah sampai tepi pantai. So belum sampai kat sebenarnya ini dah kampung aku, tapi belum sampai dekat rumah mak aku lagi lah. Tempat ni memang persinggahan wajib kalau sampai kat sini. Bang pecah. So bang pecah ni dia, okay, kejap aku pusing kamera tunjuk kat korang. So bang pecah ni sebelah sini laut. Lepas tu kalau tengok sebelah sini ni sawah ni. Sebelah sini ni sawah. Saya sawah dengan laut di sebelah-sebelah. Okay, dah sampai kat rumah mak aku. This is my mom's house. Nak tengok depan rumah dia. Rumah dia memang suasana kampung lah rumah dia ni. See, got parit. Ada parit. Ni depan rumah ada parit. Tu rumah ada parit. Rumah parit. Rumah parit. Cukup. Air mengalir. See? Ada ikan dah Ui, apa yang lompat tu? Apa yang lompat tu? So ni parit depan rumah tadi. Aku nampak macam ada benda melompat. Aku syak tu ikan lah, bukan biawak. Ikan kaloi ke? Kaloi. Simbol lah kaloi.